Kami vlog. So hari ni aku nak pergi Edinburgh. Baru sampai airport. Jom bro. Hai. So trip kali ni aku akan ke Edinburgh. And ya, sekarang pukul 8. Oh tak sampai pukul 8 lagi, 7.55. And aku punya flight pukul 9. Sekarang aku nak pergi kat security check. Dan flight aku pun ambil masa dalam sejam 15 minit macam tu untuk ke Edinburgh, Scotland. So aku nak ambil umrah. And ya, jom layan video aku dekat Scotland. So sekarang tengok kat belakang pun diorang dah start beratur. Dan sebab gate pun dah open. And ya, tu diorang dah beratur. Tapi sekarang priority dulu. Aku punya yang tiket biasa je. And ya, aku dah tak sabar. Aduh tak sabar weh. Edinburgh, Scotland, antara wishlist juga. Tapi Scotland ni just a small country, small city lah, Edinburgh ni kan. So aku pun pergi 2 hari 1 malam. Tak tahu nak buat apa. Jomlah kita jalan je lah kan. Guys, so aku dah nak naik. Aku front door sebab aku punya seat 10A. So daripada airport kita orang naik Airport Express. Ya, Airport Express. Umrah lah siap. Naik Airport Express untuk pergi ke city centre. Dan first stop kita pergi dekat Edinburgh Castle. Okay guys, so kat belakang aku ada Edinburgh Castle. Wow, lawa tu. Sana pun tengok tu. So aku akan menghala ke sana juga. Akan menghala dan aku akan naik ke sana. Let's go. So aku sekarang dekat depan National Gallery of Scotland. Sejuk dulu sini. So dan aku rasa aku nak masuk lah sini. National Gallery of Scotland. Okay, so dalam National Gallery of Scotland ni semua art Scotland. Wow. Yo. Okay guys, so dalam ni tengok art dia. Oh, dalam ni ada 4 tingkat. So aku dekat floor number 2. Ya, inilah dia. Ini dekat bahagian Scottish art. Scottish art. Wow, cantik doh. Okay, so sekarang aku dekat University of Edinburgh. Dan wow, lawa weh. Lawa gila sumpah. Bangunan dia memang Scottish punya bangunan, style shit. Dan kalau korang tengok the orang yang speaker tu, weh, dia pakai skirt tu.
macam Scottish. Udah dekat Edinburgh Castle. Wow, dah sampai setelah sekian memanjat bukit, menaiki tangga. Dan ya, ini dia Edinburgh Castle. So, kita kecewa sebab tak boleh masuk. Nak masuk kena bayar, kena beli tiket. So malah, sebab beli tiket for sure mahal juga. So kita ambil gambar tadi kat depan tu. And ya, sekarang kita makan kot. Jom. So we are heading to Grassmarket untuk cari makan, dan if ada shopping dan kita shopping. Okay, aku makan dekat restoran ni. Okay, fish and chip is garlic sauce. Baik, duk. Rate restoran tu, aku bagi rate dalam 6 sebab makanan dia, aku order fish and chips, tapi fish and chip tu frozen, and rasa macam boleh lah gitu je lah. Untuk just untuk makan tu okay lah, tapi untuk macam menghayati makanan tu tak lah aku rasa, sebab dia tak berapa sedap sangat. Tapi okay lah untuk mengenyangkan kan. Dan banyak je lagi kedai lain yang korang boleh try. Okay, so untuk sekarang aku dekat Vintage, kedai vintage. Jom masuk. Aku dekat St. Giles Cathedral. Aku sekarang dekat Royal Mile. Wow, ini dah ada kedai-kedai. Banyak agak kedai kat sini. Ni ada bangunan-bangunan kat sini. Ada Starbucks. Dan kat sana pun ada satu lagi bangunan yang macam mercutan dia juga ah. Landmark dia juga ah. So kita nak jalan-jalan. Kita orang dah jadi macam buntu, tak tahu nak pergi mana. Dan kita orang jalan je. Jalan mana dapat nampak bangunan-bangunan, dan kita nampak bangunan, kita pergi. Tak. Dekat Edinburgh Mosque. So kita orang solat Zuhur sekejap, and lepas tu kita sambung lagi sekejap. Sebab dah bosan dah ni, tak tahu pergi mana, kita solat dulu. Jom. Okay, so aku dengan Brah tengah daki Carlton Hill. Macam mana? Penat? Banyak tangga. Gila lah Carlton Hill ni. Semata nak tengok City of Edinburgh. Tengok view. Tengok view kan. Ada waktu petang. Harapnya ada lah. Harapnya cantik. Tapi satu building tu dah tengah construction. Ada. Bengas siap. Penat penat gila. Ya, nak tengok Carlton Hill punya. Dia tulis ni.
korang yang nak datang Carlton Hill ni, tolong lah tolong pakai windbreaker. Kita tak tahu, so pakai macam ni. And tengok, kalau tengok orang lain windbreaker, kat sana pun pakai windbreaker. Sana pakai puffer terus lah. Tapi itulah view dia. Cantik lawa tu. View cantik gila. Your eyes, you look away when you pretend not to care. I like the dimples on the corners of the smile that you wear. I like you more, the world may know, but don't be scared, 'cause I'm falling deeper, baby, be prepared. I like your shirt, I like your fingers, love the way that you smell. To be your favorite jacket, just so I could always be near. So aku pun dah settle lah ambil gambar and lepak dekat Carlton Hill kat atas tadi. So sekarang heading to Edinburgh City. Dekat city dia tu cari makan lah pula. Dah pukul 7 lah, dah lapar ni. Sekarang pukul 7 still cerah lagi. Sebab aku rasa sunset pukul 9. Lambat lagi, tuan tak payah tunggu lah sunset. So kita orang kat KFC. Aku beli snack box, ada ayam. And dia punya wrap kecil lah. Kira 2 pound. 2 pound. Yang ni 3 pound. Beli. Okay, so tadi aku dah makan, dah siap makan KFC. And sekarang aku dekat depan hostel, the hostel. And now jom kita check in and masuk bilik. Hi guys, good morning. Sekarang pukul 10.20. So sekarang dah check out and menuju ke Scott Monument dekat City Centre. So kita orang sebenarnya dah tak ada aktiviti hari ni, tapi just jalan-jalan dekat area City Centre and beli apa yang patut lah, souvenir and so on. Jom. National Galleries of Scotland. So kita orang sekarang tengah jalan-jalan. Okay, so aku sekarang dekat National Gallery Scotland Portrait. And jom kita masuk. Cantik tak? Tapi dia jauh sikit lah. Nak kena jalan 10 minutes to 15 minutes macam tu daripada Scott Monument tadi. Jom kita masuk dulu. Hari ni aku makan dekat Popeyes and aku order wrap, ni hot wings, fries and also gravy. Kau order apa? Aku order fries. Aku order BBQ burger. Dan number 5 hot wing. Wow, banyak siap. Bro, Makan-makan. Woo. Okay guys, so sekarang pukul 5.50 macam tu. So aku pun dah duduk dekat Popeyes nak dekat 3 jam. Lepas tu dah beli souvenir and dah tak tahu nak buat apa. So sekarang aku dekat bus stop, nak tunggu bus pergi ke airport terus. Sebab aku rasa dah tak ada nak buat apa lah dekat city ni. And kita pergi ke airport, rehat kat airport je lah. Flight pukul 9. Jom. Okay guys, so aku pun dah dekat airport, Edinburgh Airport ni. So
untuk trip kali ni, aku rasa Edinburgh ni just a small city. Macam aku cakap, aku rasa kalau korang datang sehari pun cukup. Sebab hari kedua ni memang kita orang, aku dengan Brah, memang boring sehari. Kita orang datang airport pun awal. And flight pun delay sejam. So aku rasa aku endkan video aku pada kali ni, trip Edinburgh ni. So far untuk trip ni aku rate untuk trip aku sendiri 7/10 lah.